Apa hal tu, Kanda? Ini ada rundingan baik. Rundingan bisnes yang akan menguntungkan kita di belakang hari. Anak Abah? Abah? Anak Abah pun dah besar-besar semua. Abah ada cadangan nak bagi kahwin. Kahwin? Ya, kahwin. Kahwin? Abah, bila kahwin tu? Sabar. Kalau ia pun sabarlah. Kami dah tak boleh sabar lagi, Bah. Dah 2-3 bulan kami asyik cakap pasal kahwin aja. Bila, Bah? Bagus, setuju, sabar. Kau dah setuju. Kau pun dah setuju. Bagus, suka. Abah suka. Yang kau macam mana, Mas Dora? Saya tak setujulah, Bah. Memang kau degil. Dalam rumah ni kau selalu membantah cakap aku. Aku suka, kau tak suka. Aku suka, kau tak suka. Aku ni nak bagi kau kahwin dan buat kau senang, tahu tak? Biarlah, kalau dia tak suka, jangan dipaksa. Awak mana tahu? Awak pun kalau tak kahwin dengan lelaki kaya macam saya, tak pakai subang belian. Tahu tak? Aku bagi kau kahwin supaya kau senang. Jodoh kebahagiaan rumah tangga yang kaya raya tu terletak di tangan bapak, bukan tangan Tuhan. Abah ni selalu sangat cakap takbur. Ini bukan takbur, ini logik. Fact. Baik, kalau kau berdegil juga, tak apa. Aku akan tunjukkan bukti. Jodoh kakak kau akan kucari orang yang kaya, orang yang kaya. Biar dia senang. Kau nak ke buluh, nak mampus, kau punya pasal.